Kalau korang bekerja sendiri, jangan scroll dulu. Awal-awal tahun ni, ramai yang masih tak tahu pasal benda ni. Kerajaan bagi duit percuma. Apa yang kita dapat? Dulu kita dapat insentif sampai RM500 setahun. Tapi tahun ni naik jadi RM600 setahun. Nama skim ni dipanggil iSaraan Plus. iSaraan Plus adalah skim caruman sukarelawan KWSP khas untuk pekerja gig, pemandu Grab, rider, freelancer yang buat affiliate atau siapa yang bekerja sendiri. Bila kita carum sendiri ke KWSP, kerajaan sendiri akan bagi insentif tunai kepada kita. Kalau dulu melalui iSaraan yang lama, kita dapat insentif sehingga RM500 setahun dan maksimum RM5,000 sepanjang hayat. Tapi sekarang dengan iSaraan Plus, kita dapat sehingga RM600 setahun dan maksimum RM6,000 sepanjang hayat. Naik terus RM1,000 maksimum. Rugi kalau korang tak ambil. Dan kenapa berbaloi untuk kita ambil? Pertama adalah simpanan untuk hari tua. Dan dapat pulangan lagi setahunan. Dapat insentif kerajaan lagi. Dan akhir sekali kita dapat lagi pelepasan cukai. Win-win lah orang kata kan. Jadi target tahun ni simple je. Kita mulakan caruman KWSP secara sukarela. Ini antara cara yang paling mudah untuk kita paksa diri menyimpan untuk hari tua nanti. Jadi siapa yang nak pergi sendiri, mulakanlah iSaraan. Ada yang dah mula carum iSaraan?